Pada Mac 2016, kebun ni terbakar. Saya masuk kebun ni pada tahun 2016. Pada ketika itu, kebun ni memang sangat messy lah. Saya bermula dengan jaga rumput sehinggalah saya mengenali agronomi pokok tu sendiri. Ada satu titik hitam pada tahun 2016, iaitu pada Mac 2016 kebun ni terbakar. Agak menyedihkan pada ketika itu. Saya pokok dengan basic knowledge baja. Tak ada semburan apa-apa pada ketika itu. Saya rawat pokok, saya ambil masa sekitar 3 tahun. 2016, 17, 18, 19 baru ada hasil. Dan daripada situlah saya bermula buffet durian. Dulu saya tak commercial name Dusun Cikgu Mael ni. Konsep kami hanya orang datang dan makan buffet. Bukan sekadar kami hanya jual durian, tapi kita jual suasana dusun buah-buahan. Dengan akan datang di Dusun Cikgu Mael, insya-Allah kita akan go for agrotourism, iaitu agro pelancongan. Di sini kita dah pun bermula konsep orang makan di dusun. Orang akan makan pelbagai jenis buah-buahan yang lain. Contoh, rambutan, pulasan, manggis, cempedak, dan secara tak langsung generasi baru akan mengenali apa itu manggis, apa itu rambutan, tengok pokok dia bagaimana di situ. Sebab kebun ni luas, saya memang buatkan kebun ni ada rumput, bukan raca rumput. Dan perancangan itu kami sudah pun bermula pada tahun 2019. Kita improvise. Siapa yang datang di Dusun Cikgu Mael akan melihat every year kita akan improve dari segi facility, utilities, activities dan kepelbagaian buah-buahan di sini. Di Dusun Cikgu Mael kita pakai 2 jenis baja di fasa awal pertumbuhan pokok. Contoh ini masih belum buah atau pokok yang lebih kecil, kita pakai 2 jenis. Satu, Nitrophosca 15-15-15, dan yang kedua kita pakai Novatec Supreme. Di antara Nitrophosca 15-15-15 dan Novatec Supreme ada 2 perbezaan yang obvious. Satu color, yang kedua adalah jenis Novatec Supreme ni ada DMPP, iaitu dimethyl pyridyl phosphate, dan keberkesanan dia sangat awesome dari segi penyerapan baja nitrogen. Bagi petani sedia ada ataupun penanam durian, jangan putus semangat, teruskan usaha tuan-puan. At least